Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekalung penghargaan buat Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, dif-dif kehormat yang dihormati, para guru, rakan-rakan peserta, seterusnya hadirin yang saya muliakan. Negarawan ulung Tun Abdul Razak Husin pernah menegaskan bahawa perpaduan ialah kekuatan utama negara. Bertepatan dengan semangat itu, Rukun negara diisytiharkan pada tahun 1970 sebagai ideologi kebangsaan bagi menyatukan rakyat selepas negara melalui detik hitam perpecahan. Lebih 5 dekad telah berlalu, namun persoalannya adalah adakah 5 prinsip itu sekadar menjadi lafaz di bibir atau benar-benar hidup dalam jiwa kita? Maka dengan penuh keyakinan saya berdiri di pentas ini untuk menegaskan bahawa penghayatan prinsip-prinsip rukun negara merupakan kunci utama negara. Kunci utama bersama membina negara bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera. Hadirin sekalian, pragmatik saya yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan membentuk masyarakat yang berintegriti. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama rukun negara kerana pembinaan sesebuah negara mestilah bermula dengan pembinaan insan. Selaras dengan perkara 3 dan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Malaysia mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan di samping menjamin kebebasan setiap rakyat untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Peruntukan ini membuktikan bahawa negara kita dibina atas asas hormat terhadap kepelbagaian kepercayaan. Bagi memperkukuh keharmonian tersebut, pelbagai program dialog antara agama dan inisiatif perpaduan terus dilaksanakan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Usaha ini bukan sekadar menghimpunkan masyarakat berbilang kaum dan agama, malah menyuburkan persefahaman, toleransi dan saling menghormati dalam sebuah negara yang kaya dan dengan kepelbagaian budaya. Dasar perpaduan negara turut meletakkan penghayatan rukun negara sebagai antara asas penting dalam memperkukuh perpaduan nasional. Fakta ini membuktikan bahawa pembentukan masyarakat berintegriti bukan sekadar tanggungjawab individu, bahkan menjadi agenda utama pembangunan negara. Implikasinya, apabila rakyat berpegang teguh pada nilai agama, lahirlah masyarakat yang berakhlak mulia. Hadirin yang saya hormati, pragmatik saya yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara memperkukuh kedaulatan negara bangsa. Institusi raja berperlembagaan merupakan lambang perpaduan dan kesinambungan negara. Selaras dengan perkara 32 Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong ialah ketua utama negara yang menaungi seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan keturunan. Oleh itu, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan asas kepada kestabilan serta keharmonian negara. Semangat patriotisme dapat diterjemahkan melalui penghormatan kepada jalur gemilang, penghayatan lagu negaraku dan penyertaan dalam sambutan Hari Kebangsaan. Namun, dalam era digital hari ini, kesetiaan kepada negara turut diuji melalui penyebaran berita palsu, fitnah dan provokasi yang boleh memecah belahkan masyarakat. Sebagai generasi madani, kita tidak boleh menjadi penyebar kebencian, sebaliknya menjadi penyebar kebenaran. Pelbagai program kenegaraan yang dilaksanakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional terus menyemarakkan semangat cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Program-program ini membuktikan bahawa patriotisme bukan sekadar semangat bermusim ketika bulan kemerdekaan, tetapi nilai yang perlu disemai sepanjang hayat. Kesannya, lahirlah rakyat yang menghargai keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan sanggup berbakti demi tanah air tercinta. Hadirin sekalian, pragmatik saya yang ketiga, kesopanan dan kesusilaan menyemai keharmonian masyarakat majmuk. Kemajuan sesebuah negara tidak hanya diukur melalui pencakar langit yang menjulang tinggi atau teknologi yang semakin canggih, tetapi turut diukur melalui akhlak rakyatnya.
Hari ini, media sosial membuka ruang komunikasi tanpa sempadan. Namun, di sebalik manfaat tersebut, kita masih berdepan dengan isu buli cyber, penghinaan, fitnah dan ucapan kebencian yang mampu meretakkan hubungan sesama masyarakat. Situasi ini sesuai seperti peribahasa Melayu, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh itu, setiap patah perkataan yang ungkapkan mestilah mencerminkan adab dan nilai murni. Pelbagai kempen kesedaran berkaitan etika, komunikasi dan literasi digital terus dilaksanakan bagi membentuk masyarakat yang lebih berhemah ketika berinteraksi. Implikasinya, apabila masyarakat mengamalkan budaya menghormati, perselisihan dapat diselesaikan melalui hikmah. Manakala perpaduan akan terus diperkukuh. Jelaslah bahawa kesopanan dan kesesuaian merupakan jambatan yang menghubungkan kepelbagaian rakyat ke arah pembinaan sebuah negara bangsa yang aman dan harmoni. Hadirin sekalian, kesimpulannya, pembinaan negara bangsa bukanlah tugas pemimpin semata-mata, tetapi amanah seluruh rakyat Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan melahirkan rakyat yang berintegriti. Kesetiaan kepada raja dan negara mempertahankan kedaulatan tanah air, manakala kesopanan dan kesusilaan menyatukan masyarakat yang berbilang bangsa dan budaya. Marilah kita menjadi rukun negara, bukan sekadar ikrar yang dilafazkan pada setiap perhimpunan, tetapi kompas yang menjadi setiap tindakan kita. Andai prinsip-prinsip ini tersubur dalam jiwa rakyat, saya yakin Malaysia bukan sahaja akan dikenali sebagai sebuah negara yang maju, malah sebagai sebuah negara yang bangsa yang bersatu, berakhlak dan disegani dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.